Poin ke-9 yang membaca tentang teori Big Bang. Apabila menghuraikan tentang penciptaan langit dan bumi, Al-Quran juga menyokong teori ini. Menurut kitab Al-Quran, sebelum alam semesta dicipta, langit dan bumi merupakan satu unit. Langit dan bumi terpisah apabila berlaku letupan yang besar. Ketika letupan besar berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada langit dan bumi, "Datanglah kepadaku, sama ada kamu rela ataupun tidak." Sebaik sahaja mendengar arahan Allah Subhanahu Wa Taala, langit dan bumi lalu berkata, "Kami datang kepadamu dengan rela dan patuh." Begitulah terciptanya alam semesta. Planet-planet dan bintang-bintang juga dicipta bersama din dijadikan dalam bentuk yang berbeza mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta matahari, bulan dan juga planet-planet yang lain. Setiap satunya mempunyai orbit tersendiri. Dialah yang menciptakan siang dan malam, matahari dan bulan yang sentiasa berputar pada paksinya. Al-Quran juga menyokong teori yang menyatakan bahawa alam semesta sentiasa berkembang